Nak beli emas, kena tahu kriteria jenama yang terbaik. Kriteria pilihan emas yang terbaik sangat memainkan peranan yang penting sebelum kita pilih mana-mana emas simpanan ataupun pelaburan. Bila ada kriteria ni, barulah kita dapat tentukan sejauh mana tuan-puan dapat menjana keuntungan dengan emas. Ada 5 kriteria yang tuan-puan perlu lihat sebelum buat keputusan untuk beli jenama emas tersebut. Pertama tuan-puan, harga per gram dia kenalah rendah. Sebelum beli, bandingkan harga per gram emas tersebut dengan beberapa pengeluar emas fizikal yang lain. Kedua, kadar spread. Spread adalah selisih harga semasa beli dan juga jual emas. Sama seperti di penguruk bank ataupun money changer. Spread emas pelaburan yang baik adalah bawah 10%. Spread ni menentukan berapa cepat dan berapa banyak keuntungan dalam simpanan emas tuan-puan. Lagi nipis spread value, lagi cepat dan lagi besar kadar keuntungannya. Pakar menyarankan pelaburan emas terbaik mempunyai spread 10% dan ke bawah. Ketiga, stok tiada had. Jika harga emas turun, itu adalah masa yang terbaik untuk tuan-puan beli emas. Tapi jika penjual emas tak ada stok emas, tuan-puan terpaksa tunggu sehingga harga emas naik baru dapat beli emas. Untuk pengetahuan tuan-puan, Public Gold tak pernah ada stok yang tak mencukupi untuk tuan-puan beli. Keempat, cawangan jual beli kenalah banyak. Banyak ejen emas boleh jual emas, tapi tak banyak yang mampu nak beli balik emas tersebut disebabkan modal yang terhad. Jadi, pilihlah jenama emas yang mudah dibeli dan mudah dijual. Public Gold ada 19 cawangan di seluruh Malaysia. Yang kelima, syarat jual balik tak cerewet. Banyak syarikat tak mahu ataupun terima emas yang tak berada dalam keadaan yang baik, ataupun meletakkan harga belian yang lebih rendah atas sebab emas yang rosak. Emas yang paling baik ialah emas yang pengeluarnya jamin balik untuk beli tanpa syarat yang ketat. Inilah kriteria yang perlu tuan-puan jadikan keutamaan sebelum pilih mana-mana jenama produk emas. Bukan hanya fokus kepada satu kriteria saja. Jadi kalau tuan-puan dah jelas dan nak mulakan tabungan emas tuan-puan di Public Gold, boleh isi detail di beg biru di bawah ataupun DM saya untuk saya bantu langkah seterusnya.